macam mana nak mula simpan emas? Hari tu ada orang tanya Atta, macam mana nak mula simpan emas? Ada 3 cara paling mudah nak simpan emas dalam public gold. Cara pertama, account gap, yang bermaksud Gold Accumulation Program. Nak buka account gap hanya serendah dengan RM100 dah boleh beli emas terus masuk dalam account gap. Tak perlu simpan sendiri, selamat dan boleh keluarkan bila-bila masa sahaja. Cara kedua, EPP, yang bermaksud Easy Payment Purchase. EPP ni sesuai untuk yang nak beli emas tapi tiada amount yang besar. Bayar sikit-sikit tiap bulan. Contoh, tuan-puan nak beli 1 dinar, boleh setkan target 6 bulan daripada sekarang. So, bulan 11 dah boleh dapat emas. Mudah kan? Cara ketiga adalah auto debit. Yang ni yang paling senang sekali. Setkan je auto debit berapa nak simpan setiap bulan. Atas sarankan 200. Nanti setiap bulan emas kita akan bertambah secara automatik dan konsisten. Tak payah nak risau dah. Simpan emas ni bukan trend, tapi tabiat kewangan yang bijak. So, nak mula simpan emas tak susah pun. Pilih je antara buka account gap, EPP atau auto debit. Mana yang paling sesuai dengan bajet dan gaya hidup kita sendiri? Korang nak start yang mana satu? Komen kat bawah. Ingat, simpan emas, lindung masa depan.